Jom ikut Mama, kali ni kita lari sekejap dari hasil bandar. Inilah dia The Coco Journey. First impression masa masuk rasa macam dunia lain. Keliling penuh pokok kelapa, angin sepoi-sepoi, vibe dia memang peaceful. Kali ni Mama stay dekat Eco Tent. Yang ni memang luas dan selesa tau, bukan camping biasa tu. Semua fasiliti pun lengkap, siap ada wifi. Yang penting toilet memang private. Kalau nak experience lebih sikit boleh try Eco Dome. Bentuk dia unik macam glamping futuristik tapi still cozy dan sesuai untuk family. Jom kita tengok bahagian dapur pula. Ada sinki siap dengan utensil, fridge pula asing halal dengan non halal, ada table tenis, table pingpong, surau pun ada. Paling seronok mestilah anak-anak. Jangan terkejut, ada swimming pool tau. Kanak-kanak atau orang dewasa pun boleh enjoy. Dekat sini pun ada taman permainan. Mama tinggalkan sekejap anak-anak dan pergi kayuh basikal. Yang penting angin dekat sini memang sejuk. Bila waktu malam, aktiviti Mama dan keluarga pun diteruskan dengan BBQ. Bila perut dah kenyang, bolehlah tidur dengan lena. Keesokan harinya Mama join farm tour. Yang ni memang best sebab Mama siap dapat fruit tasting. Boleh tengok semua aktiviti dekat farm. Yang penting seronok sangat tengok anak-anak explore. Dekat sini pun boleh kayak dengan memancing tau. Paling unik boleh beli kelapa RM3 satu biji. Lepas tu kita tebuk guna alat khas tu. Jadi kalau korang tengah cari tempat tenang tapi tak bosan, The Coco Journey memang wajib masuk list.